Dia bakar lagi bilik store. Habis kali ni marak penuh asap satu rumah. Ni habis barang-barang yang dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kepada anda semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan anda di bawah redha dan kasih sayangnya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi saya daripada Pusat Rawatan Islam Saidina Omar, berlokasi di Akid Maraklang, Selangor. Saya menjemput anda pada malam ini untuk sertai kami beramai-ramai dalam program zikir rawatan secara berjemaah di dalam live pukul 10 malam. Malam ini berbeza daripada malam-malam yang lain kerana pada malam ini zikir rawatan kita saya akan jalankan di lokasi kejadian di mana video yang anda nampak tadi. Jadi di tempat atau di rumah itulah yang berlakunya kejadian gangguan jin api. Gangguan ini dah semakin parah kerana dah beberapa kali rawatan, okay, tapi masih lagi belum menemui jalan penyelesaian. Jadi saya ialah perawat yang terkini yang dijemput untuk membantu rawatan ke atas rumah tersebut. Jadi pada malam ini saya datang untuk kali kedua. Alhamdulillah sebenarnya dah banyak perubahan, walaupun masih ada lagi kebakaran tu masih terjadi, tapi alhamdulillah dah semakin kurang dan kita nak cuba dapatkan perkembangan yang lebih jauh positif lagi depan, insya-Allah. Jadi saya jemputlah kepada anda semua, terutama jemaah family Prisu yang biasa memang kita penuhkan jemaah zikir rawatan kita, dan semua rakyat Malaysia saya alu-alukan untuk bersama-sama pada malam ini kita bantu penghuni rumah tersebut. Ya, kalau anda nampak, kalau anda berada di tempat saya masa saya datang ke rumah tersebut pada hari pertama saya pergi, memang kata menyayat hatilah sebab rumah berasap dengan air bersepah-sepah dekat atas lantai. Saya pun pelik benda tu, kenapa? Saya pun lupa saya datang ke rumah orang yang sedang menghadapi gangguan jin api. Jadi air itu memang diperlukan untuk memadamkan api dalam rumah tersebut. Cuma saya jadi macam pelik lah mula-mula. Jadi memang air banyak dalam rumah dia sebab dia memadamkan api tu. Jadi alhamdulillah perkembangan yang seterusnya ialah bergantung kepada tindakan yang akan kita ambil pada masa akan datang. Yang terkini tindakannya ialah malam ini kita bersama-sama ramaikan jemaah kita untuk kita perang habis-habisan